Setiap kali kerajaan umumkan insentif baru untuk industri filem, reaksi kita hampir automatik. Ada yang tepuk tangan, ada yang sinis, ada yang syerak bahu dan kata, biasalah. Tapi jarang sekali kita berhenti dan tanya soalan yang betul-betul tak selesa. Kenapa selepas berpuluh tahun merdeka, selepas berpuluh tahun ada institusi, festival, sekolah, badan rasmi dan dana berjuta-juta ringgit, industri filem Malaysia masih tak boleh berdiri sendiri? Kenapa ia masih perlukan tongkat yang sama, tahun demi tahun, bajet demi bajet, seolah-olah tanpa bantuan itu, semuanya akan rebah dalam sekelip mata? Soalan ini bukan tentang bakat. Bakat ada, tak pernah tak ada. Soalan ini bukan tentang teknologi, sebab kamera makin murah, editing makin accessible, distribution makin senang. Soalan ini adalah tentang sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang kita jarang berani sebut. Ia tentang cara negara ini melihat seni dan lebih penting, cara negara ini melihat rakyatnya sendiri. Kalau kita jujur, kita kena terima satu hakikat yang pahit. Filem sebagai bisnes memang susah. Bahkan di negara besar, majoriti filem gagal buat duit. Hollywood pun tak hidup atas idealisme. Ia hidup atas franchise, sequel, remake, IP yang diperah sampai kering. Jadi bila kita bawa logik yang sama ke Malaysia, sebuah negara dengan pasaran kecil, dengan masyarakat yang terpecah mengikut bahasa, budaya dan selera, ekspektasi bahawa industri filem boleh berdikari sepenuhnya adalah hampir mustahil. Siling dia rendah, risiko dia tinggi, pulangan dia terhad. Tapi di sinilah perkara mula jadi menarik. Sebab banyak negara lain juga ada masalah yang sama. Pasaran kecil, bahasa terhad, tapi hasilnya tak sama. Jadi apa bezanya? Bezanya ialah peranan kerajaan dalam membentuk industri itu sendiri. Di Malaysia, kerajaan bukan sekadar penyokong, kerajaan adalah nadi. Bila kerajaan masuk terlalu awal dan terlalu lama, ia bukan lagi sekadar membantu industri, ia mula mendefinisikan industri. Apa yang patut dibuat, apa yang tak patut dibuat, apa yang sesuai, apa yang sensitif, apa yang boleh dilepaskan, apa yang perlu dipotong. Lama-lama, tanpa sedar, pembuat filem tak lagi bercakap dengan penonton, mereka bercakap dengan sistem. Pitch bukan lagi tentang emosi, konflik, kebenaran manusia. Pitch jadi tentang justifikasi, tentang alignment, tentang bagaimana cerita ini boleh dipertahankan di depan panel dan bagaimana ia tak akan menyusahkan sesiapa. Filem jadi satu exercise dalam risk management, bukan eksplorasi. Dan di sinilah kita kena berhenti sekejap dan tanya, adakah ini kebetulan atau ini refleksi budaya yang lebih besar? Malaysia sebagai sebuah negara sangat obses dengan stability. Kita bangga dengan harmoni. Kita bangga dengan jangan gaduh. Kita bangga dengan jangan sentuh isu sensitif. Dari kecil, kita diajar bahawa konflik adalah sesuatu yang bahaya, bukan sesuatu yang perlu dihadapi. Jadi bila seni yang sifat semula jadinya suka menyentuh luka, membuka persoalan, menggoncang emosi, dimasukkan ke dalam ekosistem ini, apa yang berlaku? Ia dijinakkan. Filem kita bukan tak bagus, tapi ia jarang berani. Ia jarang nak menyusahkan penonton. Jarang nak biarkan penonton keluar panggung dengan rasa tak selesa, marah atau keliru. Sedangkan sejarah filem dunia tunjukkan satu perkara yang konsisten. Filem yang kekal lama adalah filem yang mengganggu, bukan filem yang menyenangkan semua orang. Bila penonton rasa sesuatu filem terlalu selamat, mereka tak marah. Mereka cuma tak datang. Dan bila penonton tak datang, kita salahkan penonton. Kita kata rakyat Malaysia tak support local content. Tapi mungkin soalan yang lebih jujur ialah, kenapa penonton perlu support sesuatu yang tak bercakap dengan mereka secara jujur? Di sinilah lingkaran itu bermula. Filem tak laku, kerajaan tambah bantuan. Bantuan bertambah, kawalan bertambah. Kawalan bertambah, risiko berkurang. Risiko berkurang, cerita jadi hambar. Cerita hambar, penonton menjauh. Penonton menjauh, kerajaan masuk semula sebagai penyelamat. Ini bukan cycle kreatif, ini cycle kebergantungan. Dan kebergantungan ini tak ada tarikh luput sebab ia bukan masalah sementara, ia masalah struktur. Selagi pasaran kecil, selagi kebebasan kreatif dibingkai sebagai ancaman, selagi seni dilihat sebagai sesuatu yang perlu dikawal demi kebaikan bersama, selagi itu industri filem akan sentiasa perlukan sokongan negara, bukan untuk berkembang tapi untuk bertahan. Jadi apa yang ini cakap pasal kita sebagai sebuah negara?
Ia cakap bahawa kita lebih percaya sistem daripada individu. Kita lebih percaya peraturan daripada intuisi manusia. Kita lebih selesa bila sesuatu dipandu dari atas daripada dibiarkan tumbuh secara organik walaupun pertumbuhan itu messy, tak kemas dan penuh konflik. Bila kita bandingkan dengan negara lain, perbezaan jadi jelas. Perancis juga ada subsidi besar, tapi mereka percaya bahawa pembuat filem boleh mengkritik negara itu sendiri. Korea Selatan juga pernah guna sokongan kerajaan, tapi objektifnya jelas. Ekspor, global relevance, cultural power. Mereka lepaskan seniman mereka untuk jadi liar, untuk gagal, untuk mencipta sesuatu yang tak boleh dijangka. China pula menunjukkan apa jadi bila kawalan terlalu ketat walaupun pasaran besar, filem hidup tapi jiwa dia sukar menembusi dunia. Malaysia berada di posisi paling awkward. Kawalan ada tapi pasaran kecil. Sokongan ada tapi otonomi terhad. Resultnya bukan kegagalan total tapi juga bukan kejayaan sebenar. Ia survival mode yang berpanjangan. Dan mungkin inilah bahagian paling provokatif. Industri filem Malaysia wujud bukan kerana rakyat benar-benar memerlukannya, tetapi kerana negara merasa ia perlu wujud. Ia simbol, ia cermin yang kita mahu lihat, bukan semestinya cermin yang menunjukkan wajah sebenar kita. Bila seni dijadikan simbol, ia kehilangan fungsi paling pentingnya, iaitu untuk bertanya soalan yang kita tak mahu dengar. Ironinya, perubahan mungkin tak akan datang dari dalam sistem ini. Ia mungkin datang dari luar, dari streaming, dari platform yang tak peduli pasal pendel tempatan, dari filem-filem yang dibuat bukan untuk melambangkan negara, tapi untuk meluahkan pengalaman manusia. Dan bila itu berlaku, negara akan berhadapan dilema. Nak kawal dan kehilangan relevansi atau nak lepaskan dan terima ketidaksempurnaan. Akhirnya, isu ini bukan tentang filem, ia tentang kepercayaan. Adakah kita percaya rakyat kita cukup matang untuk berhadapan dengan cerita yang jujur? Adakah kita percaya seniman kita boleh bertanggungjawab tanpa perlu dipimpin setiap langkah? Atau kita lebih selesa dengan seni yang selamat, walaupun ia kosong? Kerana selagi kita takut pada seni yang berani, kita akan terus perlukan subsidi untuk seni yang penakut. Dan itu, lebih daripada apa-apa statistik box office, adalah refleksi paling jujur tentang siapa kita sebenarnya.